Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita bertemu tuan-tuan haji dan puan-puan hajah, tuan-tuan puan yang dirahmati Allah sekalian. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bertemu pada siri akhir bagi tadabbur surah Yusuf pada hari ini. Selepas 8 bahagian seawal daripada awal tahun 2025 kita bertemu, dan kita bersyukur pada Allah SWT pada akhir hari ini kita akan melihat kepada ayat 99 hingga 111 daripada surah Yusuf, surah yang ke-12. Surah yang bertemakan bagaimana Allah membimbing kepada hamba-Nya. Kepada Nabi Yusuf alaihissalam adalah satu nama ketika up and down dalam kehidupan. Ada bimbingan daripada Allah untuk membawa kepada satu destinasi. Syaratnya adalah apabila seseorang itu beriman dan bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita sudah pun melihat kepada perjalanan seawal daripada Januari yang lepas, iaitu ada 9 bahagian, bagaimana ayat 1 hingga 6, ayat 7 hingga 24, 25 hingga 35, sehinggalah pada hari ini kita akan sama-sama melihat bagaimana surah Yusuf ini bermula dengan pengenalan, ada ayat 1 hingga 3, ayat 4 hingga 6 bagaimana mimpi Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian berlakulah babak-babak di antara Nabi Yusuf, abang-abangnya, dan akhirnya terpisah. Beliau dimasukkan di dalam perigi dan dibawa ke Mesir. Maka itu adalah sejarah bagaimana Bani Israel ataupun kumpulan orang-orang anak-anak keturunan daripada Nabi Yaqub alaihissalam berpindah daripada Kanaan, Palestin menuju ke Egypt, ke Mesir, sekitar 400 km ataupun lebih. Dan berlakulah peristiwa di dalam rumah Al-Aziz, pemerintah pada waktu itu, pada isterinya. Kemudian bagaimana niswah ataupun kumpulan wanita-wanita elit pada zaman Mesir, isteri kepada pemerintah-pemerintah pada waktu itu, yang terlibat dalam satu kenduri, dan kenduri tersebut menyebabkan akhirnya mereka setuju untuk memasukkan Nabi Yusuf, mencadangkan Nabi Yusuf untuk sama ada menerima tawaran ataupun masuk ke dalam penjara. Dan daripada peristiwa penjara tersebut membawa kepada Nabi Yusuf diangkat menjadi seorang menteri keuangan. Dan bagaimana pengurusan keuangan ataupun resource daripada Mesir itu diuruskan belanjawannya oleh Nabi Yusuf, sehingga kan Nabi Yusuf memastikan bukan sekadar sumber Mesir itu cukup pada waktu itu, tetapi pada masa akan datang. Dalam teori ekonomi, salah satu istilahnya tentang intergenerational equity adalah perkara yang perlu diberi perhatian oleh belanjawan bagi sesebuah negara. Dan kalau kita lihat belanjawan, kalau katakan sesuatu belanjawan itu tidak memindahkan equity ataupun hutang kepada generasi akan datang, itu adalah menteri yang bijak menguruskannya dengan panduan daripada surah Yusuf. Kita tidak mahu anak ataupun cucu kita pada masa akan datang menanggung hutang daripada kita. Dan salah satu doa yang dibacakan oleh orang-orang akan datang adalah memohon keampunan kepada orang-orang terdahulu. Sebenarnya tadi kita dengar dalam solat subuh tadi bercakap tentang minta, kita nak doakan untuk orang-orang terdahulu. Salah satu sebab dalam bab ekonomi mengapa kita nak doakan orang-orang terdahulu, satu, kalau bab ekonomi ialah mereka tu tak menyusahkan kita. Kalau dalam bab dakwah ini, dulu mereka mendidik kita memperjuangkan nilai-nilai kebaikan Al-Quran, Islam, maka kita doakan orang-orang terdahulu.
Tetapi kalau orang-orang terdahulu memindahkan, contohnya ayah memindahkan hutang kepada anaknya, ya, kalau anak nak doakan keampunan pun tapi anak kena simbah cat merah, kira memang susah sikit lah tu, kan. Dan tidaklah kita mahu generasi sekarang dikutuk oleh generasi akan datang pasal cara belanjawan bagi negara itu adalah penuh dengan defisit yang melampau, berhutang di sana sini, sehingga negara pada masa akan datang, anak-anak generasi terpaksa menanggung beban. Maka itu yang ditunjukkan oleh Nabi Yusuf dengan kaedah 771, ya. Bekerja keras sekarang, simpan dan digunakan pada kemarau, dan sehinggakan orang-orang daripada Palestin, ya, mereka itu mampu mendapat bantuan daripada bumi Mesir. Maka dengan pengurusan daripada Nabi Yusuf yang baik tersebut, ianya membawa kepada bantuan yang diberikan kepada satu keluarga daripada Kanaan, iaitu keluarga Nabi Yusuf. Dan rupa-rupanya itulah kaedah bagaimana Allah membawa mereka berhijrah ke bumi Palestin, ya. Dan itulah kehadiran Bani Israel ke Palestin, mereka aman damai. Dan kalau kita lihat bagaimana Bani Israel itu jatuh di Mesir itu selepas 400 tahun, tuan-tuan, ya. Pada waktu itu Nabi Musa datang. Mengapa mereka jatuh? Kerana salah satunya mereka tidak kembali kepada panduan nilai wahyu, panduan etika dalam kehidupan. Maka bergantilah pemimpin lain, dan itulah Firaun, ya, Ramses, ya. Ada banyak Firaun sebenarnya, ya, tapi Ramses salah satu Ramses yang memerintah pada waktu Bani Israel 400 tahun itu, menekan mereka, dan didatangkan Nabi Musa, ya, untuk menyelamatkan mereka. Maka pada hari ini kita akan melihat pada conclusion, kepada penutup kepada surah Yusuf, iaitu sebelum kita pergi pada penutup, satu dua pengumuman, tuan-tuan. Satu, hari ini kita penutup, ya, penutup insya-Allah, dan kemudian di hujung nanti kita ada siapkan sijil. Jadi sijil tu tak sempatlah nama nak ditulis pasal tak dapat, nanti kan tersilap nama, dikosongkan. Tapi kita akan adakan penyerahan sijil penyertaan satu, ya. Jadi paling kurang pun, walaupun bukanlah tuan-tuan dah tak perlu dah sijil nak pergi minta kerja ke apa ke, tapi itu sebagai kenang-kenangan bahawa paling kurang satu surah daripada banyak-banyak surah dalam Al-Quran saya sempatlah tadabbur, dan bukanlah sijil tu nak bawa sampai ke syurga, ya, bawa ke akhirat, syurga terus masuk syurga, ya, sampai akhirat. Tapi maksudnya ialah sebagai kesungguhan kepada Allah SWT bahawa surah ini pernah saya lihat secara fokus. Nombor satu. Yang kedua ialah kita akan berehat pada bulan November. Tidak ada habis kita berehat sebentar, dan insyaAllah pada bulan 12 nanti kita akan sambung dengan surah Al-Kahf. Surah Al-Kahf, ya, perbincangan dengan Dr. Sazani. Dan juga surah Al-Kahf ini ada buku yang akan disertakan, buku yang saya garap sedikit, terbitan di Karya Bistari di Karangcraft. Dan juga ada kit program, jadi format kita ubah sikit, maksudnya ada buku, ada kit, dan juga disertakan sijil penyertaan juga di hujung. Jadi paling kurang kalau tuan-tuan baca surah Al-Kahfi pada setiap minggu, insya-Allah kita dapat menghayati kepada apakah yang dibawakan. Dan menariknya dalam surah Al-Kahfi ada kisah Nabi Musa, kan. Ini surah Yusuf, jadi keturunan daripada Nabi Yusuf, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf. Kita pergi pada Nabi Musa. Menariknya salah satunya berkaitan dengan 3 kisah bersama dengan Nabi Khidir, ya. Apakah kisah tersebut? Kisah tentang sampan, dan juga membunuh seorang anak, dan juga tentang membina satu bangunan. Cara ringkasnya, preview dulu pada yang akan datang itu, ialah bagaimana dalam hidup kita ini, kisah sampan itu dia dah tolong dah kepada Nabi Musa dan Khidir. Ada masa dalam hidup ini, orang yang kita tolong, kita kena balas dengan keburukan. Pelik, kan. Okay. Dah naik sampan, lepas tu tebuk, kan. Tuan-tuan mungkin dah tahu jawapannya, tapi pola yang kita belajar dalam kisah Nabi Musa tak dapat capture tentang konsep itu pada awalnya. Orang dah buat baik, kita buat jahat pada dia. Kisah yang kedua,
orang yang tak buat apa-apa, anak tu tak buat apa-apa, tapi Nabi Khidir bunuh dia, buat jahat lah, kan, jahat. Okay. Kisah yang ketiga, orang kat situ hostile, ya, dia tak layan kepada Nabi Musa, Nabi Khidir, nak minta minum semua dia halau, maka Nabi Khidir berbuat baik kepada mereka. Tiga pola tu macam mana kita nak menguruskan hidup kita. Allah bawakan kepada kita, ada masa dalam hidup kita ni, kita buat baik, orang balas jahat. Ada yang kita tak buat apa-apa pada orang tersebut, orang tu buat jahat dengan kita, ya. Dan yang ketiganya ialah orang buat jahat, kita kena buat baik. Jadi macam mana nak tahu jawapannya? Itu surah Al-Kahfi pada bulan Disember nanti, insya-Allah. Baik. Pada pagi ini kita melihat kepada bagaimana perjalanan Nabi Yusuf. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma dakhalu ala Yusuf awa ilaihi abawaihi wa qala dukhulu Misra insya'allahu aminin. Dalam ayat yang ke-99, apabila Nabi Yusuf meminta kepada abang-abangnya membawa keluarga, ayahnya Nabi Yaqub dengan ibunya, dan kemudian bawakan keluarga abang-abangnya, maka ketika mereka masuk ke Mesir itu menemui Nabi Yusuf segera menyambut serta memeluk kedua ibu bapanya, abawai, ya, kedua ibu bapanya, dan dia berkata kepada mereka semua, udkhulu Misra insya'allahu aminin. Masuklah ke dalam bumi Mesir ini, insya-Allah kamu berada dalam keadaan aman. Ya, banyak permata daripada ayat ini, tapi salah satunya apa? Satu assurance daripada Nabi Yusuf kepada ahli keluarganya, termasuklah abang-abangnya. Sebagaimana yang kita belajar sebelum ini, Nabi Yusuf tidak berdendam dengan abang-abangnya, dia tidak akan kutuk, malah diminta untuk bawa ayah, mak, bawa keluarga abang-abang Nabi Yusuf berpindahlah. Ya, masuklah, datanglah ke Mesir ini, dan itu sebagai satu ihsan, ya. Nabi Yusuf ini orang anggap ataupun melihat dia sebagai handsome, tapi lebih daripada itu Allah gunakan perkataan muhsin kerana dia bersifat baik kepada orang-orang yang pernah berbuat jahat kepadanya, iaitu abangnya. Dia macam preview pada Al-Kahfi juga tu nanti, ya. Macam mana orang baik itu dia tetap membuat baik kepada orang yang pernah berbuat tidak baik kepada mereka. Malah disampaikan di sini istilahnya udkhulu Misra insya'allahu aminin. Perkataan insya'allah itu mahal. Nanti dalam surah Al-Kahfi pun kita akan bertemu dengan insya'allah, ya, dua kali, ya. Ini sekali je. Maksudnya bila mereka masuk ke situ, nanti kamu akan aman. Tetapi walaupun Nabi Yusuf itu nakkan keamanan, walaupun memang berkuasa memberikan keamanan, tetapi ada lagi disclaimer perkataan insya-Allah. Apa pelajaran untuk kita, tuan-tuan? Sebenarnya apa-apa sahaja yang kita nak buat, yang kita harapkan, walaupun satu saat selepas ini, ialah kita kena sebut insya-Allah. Insya-Allah. Ya, kerana itu sunnah daripada Nabi Yusuf. Nanti kita tengok daripada Nabi Musa, dan kita akan tengok pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkataan insya-Allah ini adalah satu perkataan dalam surah Al-Kahfi. Nanti kita tengok bahawa itu tanda kita ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah. Malah kalau kita cakap dengan ahcong ataupun mutu sami, ya, bukan Islam, saya nak jumpa awak besok, ya, kita kena cakap insya-Allah, ya. Dia faham tak faham tu lain cerita, ya. Tetapi kita punya komitmen kepada Allah menunjukkan apa? Kita tidak mahu ditinggalkan oleh Allah walaupun satu saat dalam menguruskan future, ya, dalam menguruskan masa hadapan. Jadi antara cabaran dalam hidup ini bila seseorang itu overconfident, ya, ataupun overexcited, dia akan nasit, dia akan lupa. Itu istilah dia dalam surah Al-Kahfi. Dia akan lupa pada Tuhan, lupa intervention daripada Tuhan itu perlu, dan kesannya apa? Dia akan jauh sedikit demi sedikit daripada Tuhan kerana salah satu tandanya perkataan insya-Allah itu digunakan. Itu sebabnya dalam sebuah keluarga, kalau katakan ada isu takut perubahan besar dalam keluarga, ya, maka ibu bapa perlu yakin menenangkan keluarga bahawa perubahan dilakukan dengan izin Allah demi keselamatan bersama, ya. Pasal apa? Pasal
takut perubahan besar itu antaranya ialah apa? Kalau katakan perubahan itu ke arah negatif. Sekarang isu sekolah kan, memang ianya amat menakutkan, tetapi jangan lebih takut berbanding dengan harapan kepada Allah. Kalau tidak apa, mak ayah tak nak hantar anak ke sekolah pasal tengok semua lelaki ni takut dalam bagnya ada pisau ke apa sebagainya. Sekarang ni kalau di Damansara tu dah pakai scanner dah, macam pergi airport dah sekarang ni. Ya, pelajar masuk kena scan. Itu usaha keselamatan. Okey, alhamdulillah. Tapi jangan sampai paranoid. Ya, jangan sampai traumatik kepada anak. Tak nak berarti pergi ke sekolah swasta. Swasta pun takut nanti ada juga lelaki kerana suka main game, dia suka tembak kerana suka main dengan apa? Game-game yang ada, maka dia akan menjadi seorang pembunuh. Ideanya ialah kita kena bergantung kepada Allah satu, dan dalam masa yang sama usaha perlu diteruskan. Ya, sistem pendidikan perlu diangkat dengan nilai yang sebenarnya, bukan sekadar A, dan sudah tentunya bukan sekadar sekolah, ia bermula di rumah. Dan bercakap tentang macam mana saya nak pastikan ahli keluarga saya dilindungi, maka sudah tentunya kita tahu perkataan insya-Allah adalah satu perkataan yang amat powerful, satu. Yang keduanya ialah nanti dalam surah Al-Kahfi kita akan lihat bagaimana Khidir itu sampaikan bina bangunan yang kita cerita yang ketiga tadi itu, walaupun orang di situ hostile. Mengapa bina bangunan? Mengapa buat baik di situ? Kerana di bawah bangunan itu ada harta anak yatim. Cuba bayangkan, orang hostile nak minta minum pun susah. Kalau dia tahulah ada harta di dalam kawasan tersebut, apa dia akan buat? Dia akan kaut habis dan masalah kepada anak yatim yang ayah maknya itu soleh. Ya. Jadi Allah menyatakan, ya, antara pelajaran daripada kisah tersebut, ya, kita bocorkan sikitlah, ya. Okey. Iaitu apa? Iaitu kalau mak ayah amat soleh, Allah akan lindungi walaupun mak ayah dah mati. Ya, sehingga kan hartanya itu Allah lindungi dengan memberi signal kepada Nabi Khidir, binakan bangunan agar anak ini dijaga. Mak ayah meninggal pun Allah jaga anak dia. Cuba bayangkan kalau mak ayah masih hidup lagi, Allah tetap akan jaga, kerana kita tak mampu jaga anak kita, tuan-tuan. Tak mampu jaga anak kita kecuali mendapat takaful protection daripada bantuan daripada Allah. Dalam organisasi kita bercakap tentang staf tidak menghargai keluarga atau hubungan kemanusiaan dalam kerja, ya, kerja kan, tidak ada work life balance. Maka ayat yang bercakap tentang abawai, ya, awa ilaihi abawai sebentar tadi menunjukkan apa? Ketika Nabi Yusuf itu berada dalam kerajaan, ya, pada waktu itu pun masih lagi ada kasih sayang, penghormatan kepada keluarga, orang tua adalah asas keberkatan rezeki dan kejayaan kerjaya. Dah tinggi dah pangkatnya, tetapi masih lagi menghormati pada mak ayah, pada ahli keluarga. Pasal apa? Pasal boleh saja Nabi Yusuf kata, ini pasal ayah lah yang tak mendidik kepada keluarga, anak-anak, sampai saya masuk ke dalam telaga, kemudian saya masuk penjara, ya. Tapi tak nak beritahu yang saya naik ini, ya, sebenarnya adalah berkat daripada ibu, ayah dan keluarga. Itu satu sudut, tuan-tuan, ya, iaitu betapa work life balance mementingkan bahawa kejayaan kita dia bermula daripada rumah. Walaupun mungkin mak ayah ada banyak kekurangan, adik-beradik ada kekurangan, tetapi siapalah kita tanpa mereka. Jadi itu antara perkara yang perlu dibawa oleh bos-bos, ya, pada anak buah. Saya sekali dinner tu, bawalah sekali keluarga, kan, bukan sekadar staff itu sahaja untuk diraikan. Baik, kita teruskan pada ayat yang ke-100 sebagai satu kesimpulan apa yang berlaku mimpi menjadi kenyataan. Wa rafa'a abawai, iaitu Nabi Yusuf mengangkat, ya, letakkan kedua ibu bapanya di atas singgah sana kebesaran dan tunduk kepadanya, ya, tunduk hormatlah, bukan tunduk sujud yang sampai ke lantai tu, ya. Waqal, ya, berkatalah Nabi Yusuf, ya, Nabi Yusuf cakap apa? Ya abati hadza ta'wilu ru'yai, ya,
hadza ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan wa qad ahsana bi id akhrajani minas sijn wa jaa'a bikum minal badwi min ba'di an nazagha asy-syaitan baini wa baina ikhwati. Panjang ayat ini, tetapi ini adalah kesimpulan kepada ayat 4, 5, 6 bagaimana Nabi Yusuf itu bermimpi. Kemudian ayahnya cakap jangan cerita pada abang-abangnya, nanti mereka buat kait, membuat satu perancangan yang sama ada baik ataupun buruk. Dan ayahnya berpesan inna rabbaka alimun hakim. Hujung ayat 6. Hujung ayat 6. Jadi dia macam filem lah, ya. Dia satu tung keluar mimpi, tak tahu apa ceritanya. Sekarang baru kita bertemu jawapan pada ayat 100 hujung itu. Allah cakap apa? Inna rabbi latifun liman yasha innahu huwal alimul hakim. Bertemu balik yang bercakap tentang ring theory, ya, iaitu bertemu balik itu. Ayat 6, inna rabbaka alimun hakim. Di sini innahu huwal alimul hakim. Apa maksudnya tuan-tuan? Di sana inna rabbaka alimun hakim. Alimun hakim itu dalam bentuk indefinite, tidak ada alif lam, tidak ada the, ya, dalam bahasa Inggeris kan. Di sini Allah gunakan perkataan alif lam. Ya, Nabi Yusuf mengatakan innahu huwal alimul hakim. Sesungguhnya dia ni memang betul-betul the most knowledgeable. Begitu. Kalau awal tu pesan ayah, Allah ni maha mengetahui. Begitu je, open ended. Tapi kali ini dengan pengalaman berpuluh tahun kehidupan Nabi Yusuf menyatakan innahu huwa, berulang tu, sesungguhnya dia amat mengetahui. Apa yang mengetahui? Allah mengetahui apa yang berlaku dalam hidupnya, apa yang menjadi masalah, apa solusi dalam hidup. Allah tahu. Definite. Alif lam itu Al-Hakim, Allah ni maha bijaksana menyusun kehidupannya. Menyusun kehidupan berpuluh tahun sampai masuk telaga, sampai masuk penjara. Tapi rupanya ada hikmah. Ada hikmah. Jadi bila Nabi Yusuf sudah mengharungi kepada perjalanan hidup itu, conclusion daripada Nabi Yusuf ialah apa? Memang Allah ni maha bijaksana. Ya. Itu hujung, ya. Tetapi awal ini Nabi Yusuf menyatakan apa? Ataupun Allah menyatakan Nabi Yusuf ini angkat ayahnya di atas arash dan sujud, ya, dia hormat kerana ia kembali balik pada mimpi yang ada 11, ya, 9 bintang, matahari, bulan bersujud kepadanya. Jadi di sini wa kharru lahu sujada, mereka itu menghormati sujud kepada Nabi Yusuf, ya. Itu adalah mimpi menjadi kenyataan. Berpuluh tahun, tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan pernah mimpi pada umur berapa? 12 tahun lepas, pada umur 12 tahun, dia mungkin bukan besok ni terus berlaku, tahun depan berlaku. Kadang-kadang dia boleh sampai 50 tahun selepas itu baru berlaku. Ini tentang mimpi, ya. Tentang mimpi. Tapi mimpi pun kita kena ingat, ya, mimpi yang ambil air semayang, ya. Yang apa lagi? Mestilah baca doa. Jadi bukannya mimpi yang tidur lepas subuh tak kira. Mimpi waktu kuliah macam mana, tuan-tuan? Okay. Mimpi waktu kuliah tu hebat tu kan. Okay. Masya-Allah. Ya. Jadi dalam hal ini ketika Nabi Yusuf bercakap kepada ayahnya, ya, tuan-tuan perhatikan kan, kecil sikit, ya, tapi kalau dalam Quran tuan-tuan boleh tengok, ya abati, wahai ayah kesayanganku. Perkataan yang pernah disebut pada ayat 4 waktu kecil-kecil dahulu, perkataannya sama seperti ketika anak ini sudah pun memegang jawatan Menteri Keuangan. Bercakap tentang betapa kasih sayang tidak terpisah walaupun sudah mereka berpisah. Satu. Yang keduanya ialah anak ni tak adalah in control sangat. Orang cakap in control, nak control macho contohnya, ya. Wahai encik Encik Yaakob, tak ada cakap begitu. Terus cakap saja abah, kan. Menandakan apa? Bahawa si anak ini satu tidak malu ada ayah ni datang. Pasal kadang-kadang tuan-tuan kan, bila dah duduk asrama, dah pergi belajar jauh, dah jawatan tinggi, ada anak yang segan nak ngaku ayah, yang datang jauh ini daripada Palestin. Sudah tentunya pakaiannya tidak proper seperti mana si anak tadi. Ada setengah anak yang cuba nak mengelak bahawa mengaku itu adalah ayah ataupun mak, ya. Jadi di sini Nabi Yusuf berbangga, ya abati, terus saja bercakap dengan amat rapat, hadza ta'wilu ru'yai. Ini adalah takwil, iaitu apa? Inilah tafsiran kepada mimpiku sebelum ini. Sebelum ini yang dululah yang pernah dia cakap. Qad ja'alaha rabbi haqqan. Betul-betul lah abah, kan.
betul-betul Tuhan ini benar dalam kehidupan. Jadi ini adalah satu pelajaran kepada kita bahawa apa yang Allah sampaikan kepada kita di dalam Al-Quran ini, kalau dalam surah Yasin tu, laqad haqqal qaul, perkataan Allah tu memang betul-betul berlaku. Betul-betul. Ya. Dan bercakap tentang betul-betul ini, kalau kita cakap tentang masjid surau ini cantik, kita cakap kebetulan lah surau ni cantik. Kan? Marah tak tuan? Kalau cakap pada AJK buat renovation pada tahun bila Dr. Anwar tahun bila yang saya nak datang tak siap-siap tu kan? Belum siap lagi. Tapi lepas tu bila dah siap cantik macam ni, bercahayanya, kemudian saya datang kepada AJK ni bagus lah, ini kebetulan cantik ni. Marah tak marah kalau cakap gitu? Marah lah kan? Sepatutnya ini memang AJK buat betul-betul kan, panggil orangnya memang kena tengok QC dan akhirnya dapat jadi cantik begini. Betul-betul dan kebetulan, dua perkataan yang berbeza tuan-tuan. Laqad haqqal qaul dalam surah Yasin ataupun di sini qad ja'alaha rabbi haqqa, Allah ini betul-betul apa yang Allah nak jadikan. Dan perkataan Nabi Yusuf seterusnya, wa qad ahsana bi, ya, Tuhanku telah berbuat baik kepadaku abah. Kan, ayahnya ni daripada jauh datang beratus kilometer tuan-tuan ya, datang dan baru saja baik daripada katarak dia, ya, baru baik daripada kesengsaraan hidup berpuluh tahun berpisah dengan anak Yusuf, dan kemudian baru pula Binyamin pula, ya, Bunyamin. Jadi pada waktu ini anak tidak menambahkan sengsara ayah dengan mengungkit, dulu abah ni tak jaga anak kan, itu sebabnya saya tak ada. Ya, perkataan Nabi Yusuf ialah Allah ni memang baik, Allah berbuat baik kepada aku abah. Lebih kurang begitu. Tak ada cakap bahawa Tuhan telah buat macam-macam, tak tahulah, tak ada. Dalam keadaan masuk telaga, cuba tuan-tuan bayangkan, masuk telaga, masuk penjara, berpisah dengan keluarga, Nabi Yusuf menggunakan perkataan ahsan Nabi, Tuhan telah berbuat baik kepada aku. Zaman sekarang ni kalau bisnes jatuh, ya, ada masalah keluarga, perkataan yang perlu kita keluarkan apa tuan-tuan? Waqad ahsana bi, Tuhan telah berbuat baik kepadaku. Jika kita dapat mengambil pelajaran daripada surah Yusuf. Dan perkataan Nabi Yusuf, dia kata apa? Mengapa Allah kata Allah berbuat baik? Ketika dikeluarkan aku daripada penjara. Ini ada abang-abang kat sini ni, ya. Cuba bayangkan ketika Allah ni buat baik, itu bagus. Ketika Allah mengeluarkan aku daripada telaga, apa jadi tuan-tuan? Ni abang-abang ada ni, dia akan recall balik kepada kisah lama. Jadi abang yang sudah pun dimaafkan akan terluka hati balik. Jadi perkataan yang dipilih oleh Nabi Yusuf dalam ayat ini, akhrajni minas sijn, pasal sijn itu penjara, tidak ada kaitan dengan abang-abang dan ayahnya tadi, maka itu tidak menambahkan sengsara mereka. Ini cara orang baik bercakap tuan-tuan ya. Dia nak bercakap dia boleh, dia sambil cakap Allah ini baik ketika mengeluarkan aku daripada penjara, keluar daripada telaga, sambil-sambil keling-keling sikit, kedip-kedip sikit mata kepada si abang tadi itu boleh, dia boleh buat. Kalau dalam hati ada lagi dendam, kan, contohnya apa, rasanya saya ni memang takkan puas hati dengan dia ni, contohnya kan, dia cakap ini, dia itu menandakan dalam tu masih lagi tak settle, belum lagi ihsan, ya, belum lagi cukup baik. Maka Allah menyatakan di sini perkataan Nabi Yusuf, waja'a bikum minal badwi, ya, satu, keluarkan daripada penjara, yang kedua, didatangkan kamu semua, ya, abah, mak, adik-beradik, ya, abang-abang yang pernah dia buat perangai tadi, tapi dia cakap waja'a bikum minal badwi, daripada pedalaman, ya, selepas apa? Ba'di an nazara syaitan, selepas syaitan telah menggoda, telah menyebabkan kita rosak hubungan antara aku dan juga antara saudara-saudara aku, ya. Perkataan baini wa baina ikhwati menunjukkan memang Nabi Yusuf settle dengan abang-abang. Dia cakap ini adalah ikhwati, saudara-saudaraku, ya. Kalau tidak dia akan guna perkataan apa? An-nazagha syaitan baini wa bainahum, kan, antara aku dengan mereka tu. Itu tak settle. Ya, kita tahu tuan-tuan kan, suami isteri kalau dia tengah bergaduh, dia akan cakap apa? Dia panggil abang ke ataupun abah tu? Kan?
Orang tua tu lagi. Dia tengah bergaduh tu, kan? Ataupun tengah tak berapa settle. Kalau tidak, dia akan panggil pada abah kamu, abah kita, kan? Ataupun abang ke. Kalau dia cakap direct dia akan panggil abang ke, sayang ke, kan? Tapi kalau tidak, kata nama pun tak keluar. Kita tahu dah bahawa itu tak settle lah tu. Ya, Nabi tahu, Nabi Muhammad tahu ketika dalam peristiwa ifk, fitnah kepada Sayyidina Aisyah, ketika turunnya wahyu membela kepada Nabi, kepada Sayyidina Aisyah menyatakan bahawa yang menurunkan itu adalah Tuhan Ibrahim. Kepada Tuhan mu, wahai kekasihku ataupun suamiku. Dia tak cakap begitu. Dia akan guna nama lain. Pasal apa? Waktu itu tak settle. Ya. Jadi dalam ayat ini yang dijelaskan, Nabi Yusuf jelas bahawa antara saya dengan abang-abang saya ini yang dulu masuk telaga itu adalah bukan kerana abang saya ini jahat sangat, tetapi kerana digoda oleh siapa? Musuh utama bernama syaitan. Ayahnya pernah mengingatkan pada ayat nombor 5 surah Yusuf yang kita belajar pada Januari lepas itu, ya. Ayat 5 itu menceritakan bahawa syaitan adalah musuh yang nyata, bukannya abang kamu. Jadi dalam hidup kita tuan-tuan, ya, kalau kita ada tak settle dengan seseorang, ya, kita rasa nak marah ke dengan pasangan, anak dan sebagainya, kita kena ingat bahawa yang musuhnya bukannya pasangan ke, anak ke, ataupun YB ke, bukan itu musuh kita. Musuh kita yang Allah nyatakan di dalam surah Yasin juga adalah siapa? Syaitan. Jadi bila syaitan itu yang kita tahu musuh, maka baik kita fight dengan musuh tersebut, ya, dengan meminta perlindungan daripada Allah, bukannya terus menjadikan lawan kita pembangkang sebagai pembangkang. Kan, maksudnya nampak dia memang kita akan fight, sehingga kan kita rasakan bahawa dialah musuh yang nyata. Tersilap lah tu. Itu pasal ada masalah baca surah Yasin lah tu. Ya, baik. Jadi, tuan-tuan yang berhati Allah sekalian, inna rabbi latifun liman yasha. Sesungguhnya Tuhanku amat lembut kepada siapa yang dikehendaki. Nabi Yusuf menggunakan perkataan latif, iaitu lembut. Allah ini memang lembut, walaupun sebenarnya ujian masuk telaga, masuk penjara, kalau nak kira tuan-tuan, kasar tu. Nak kira kan ujian tu berat. Tetapi Nabi Yusuf tidak menyatakan demikian. Kerana apa tuan-tuan? Kerana ada lagi yang lebih kasar lagi apabila seseorang itu masuk telaga, masuk penjara, lepas tu masuk neraka. Kan? Ketika bergaduh dalam satu negeri ke negara ke keluarga, bertelingkah tapi akhirnya dua-dua, kalau suami isteri masuk neraka. Kalau dia bertelingkah pun, kalau boleh telingkah tapi kerana beriman kepada Allah, dua-dua masuk syurga. Boleh ke tuan-tuan? Kalau ada kes yang suami isteri bercerai tapi dua-dua masuk syurga, boleh? Boleh. Dia berpisah itu kerana mungkin adalah sesuatu yang tak kena, tetapi si suami bagi nafkah lagi kepada anak-anaknya, kepada si isterinya, kadang-kadang dia tak minta balik semua apa yang telah diberi. Itu adalah panduan yang kita belajar kalau kita tengok dalam surah Al-Baqarah, bagaimana menguruskan konflik dalam rumah tangga satu, ataupun dalam sebuah kerajaan. Inilah yang disampaikan oleh ataupun dalam sebuah keluarga juga oleh Nabi Yusuf, ya, ataupun Nabi Muhammad SAW dalam sebuah kerajaan ketika Abu Sufyan itu sudah masuk Islam, maka Nabi tidak pun minta untuk dibalas balik dendam kepada Abu Sufyan. Malah Abu Sufyan sampai kita sekarang ini kata Abu Sufyan radhiyallahu anhu, kerana doa itu kepada orang yang sudah beriman. Jadi untuk keluarga tuan-tuan, kalau ibu bapa sukar melihat hasil daripada usaha mendidik jangka masa panjang, maka kita kena ingat, sabar, yakin Allah akan menunjukkan hasilnya pada waktunya. Tapi panjang tak panjang tuan-tuan? Panjang tu berpuluh tahun sampai si ayah tu sakit, sampai ayah itu katarak, ya, sampai tahap begitu sekali. Tetapi walaupun nampak lambat ataupun di belakang tabir, tapi apa yang dinyatakan oleh Nabi Yusuf, qad ja'alaha rabbi haqqa, Allah menjadikan ini sebagai satu realiti, iaitu kembalikan mereka semula bahagia dan sudah tentunya akan ke syurga. Jadi itu adalah
mindset bagi sebuah keluarga, ibu ayah ketika mendidik, cikgu-cikgu ketika mendidik anak murid, teruskan lagi, hasilnya kadang-kadang tak nampak depan mata. Mungkin selepas berpuluh tahun anak tadi itu jadi manusia, tapi yang penting kita belajar daripada Nabi Yaqub. Nabi Yaqub tidak putus memberi nasihat walaupun anaknya marah-marah kepada si ayah. Ataupun dalam sebuah organisasi yang kita boleh belajar daripada ayat tadi itu, kalau staf mendabik dada atas kejayaan diri sendiri, maka kita belajar daripada Nabi Yusuf yang mengakui kejayaan datang daripada siapa? Daripada Allah. Ya, terus merendah diri, ya, menjadikan seorang dihormati dalam organisasi. Bukannya saya sebenarnya yang membuat projek ini, yang jadikan organisasi ini berjaya ni saya lah. Kan? Bukan begitu. Baik. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah mengurniakan daku sebahagian daripada kekuasaan dan mengajarku sebahagian daripada ilmu tafsiran mimpi. Ya. Jadi sekali lagi disambung lagi, Nabi Yusuf menyatakan bahawa kredit diberikan pada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memberikan skill. Salah satu skill yang diberikan pada Nabi Yusuf itu ta'wilil ahadits. Itu yang membawa dia boleh tafsir mimpi dan akhirnya naik jadi menteri dan bawa kepada keluarganya datang ke Mesir. Itu kejayaan besar kerana kreditnya itu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Skill itu, skill ta'wilil ahadits, memberikan kuasa dan sebagainya. Sebagaimana kita tuan-tuan ya, kita ada kemahiran, kita belajar, semua perkara itu sebenarnya Rabbi qad ataitani, Tuhan telah memberiku. Ya. Kalau katakan saya bercakap ataupun saya bertadabbur, walaupun mungkin belajar dekat US contohnya, kalau nak ikut kan sepatutnya yang belajar kat US ni dia cakap benda lain kan. Tetapi kerana Tuhan cara susunnya lain macam. Bukan macam kita fikirkan, Allah boleh susun kita dan apa sahaja kemahiran yang Allah berikan kepada kita. Mulk itu kerajaan tuan-tuan ya. Masing-masing ada kerajaan. Tuan-tuan ada kerajaan apa? Kerajaan dalam bentuk bertugas di peringkat negeri, bertugas di peringkat negara, bertugas di peringkat hospital, bertugas di peringkat universiti. Semua kerajaan masing-masing, pasal bila cakap kerajaan ada follower kat bawah itu semuanya qad ataitani. Qad ataitani fatiras samawati wal ard, ya, Allah lah pencipta langit bumi, anta wali, engkaulah pelindung, ya, fid dunya wal akhirah. Ya. Nabi Yusuf makin lagi rapat dengan Tuhan bila apa? Bila beliau menyatakan engkaulah pelindungku dunia akhirat, kerana masuk telaga Allah lindung, masuk penjara Allah lindung, sampai bagi macam-macam. Kita dapat macam-macam sekarang ini tuan-tuan kerana Allah ini adalah wali dan kita tidak mahu Allah jadi wali kita di dunia sahaja, kita nak sampai ke akhirat. Makin convince lagi diri kita, kita makin lagi nak tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin. Matikan aku di dalam keadaan Islam dan bertemu dengan orang-orang soleh sepanjang zaman. Ya. Itu sebabnya kalau kita tengok dalam Nabi Zakaria, tengok ada satu kehebatan berlaku pada Maryam. Ketika lihat sesuatu yang hebat tuan-tuan ya, kita rasa convince sangat pada waktu itu sesuatu perkara, gunakan peluang itu untuk apa? Doa. Ya. Dalam hidup kita lah ada masalah kan. Lepas tu kita dapat solution yang tiba-tiba kita rasa tak boleh fikir dan kita tahu bahawa ini anugerah daripada Allah. Kita rasa kagum sangat peristiwa tersebut. Gunakan waktu itu untuk berdoa yang hebat-hebat di dunia sampai ke akhirat. Seperti mana Nabi Yusuf, seperti Nabi Zakaria. Standard je, Nabi-Nabi ni dia nampak benda hebat sahaja. Kalau kita belajar Quran ke, kita rasa macam ada satu pencerahan kepada kita, maka gunakan ia untuk berdoa. Jadi tanggungjawab besar sebagai ibu bapa, ya, anggap peranan sebagai amanah dari Allah dan mohon bimbingannya dalam mendidik anak. Pasal kita nampak Nabi Yaqub bila melihat anak dia kata qad ataitani minal mulk, diberikan kerajaan, maksudnya diberikan kuasa. Si anak boleh dapat macam-macam tuan-tuan. Ya, kita pun boleh dapat macam-macam, tetapi kita kena jalankan amanah tanggungjawab. Amanah tanggungjawab maksudnya amanah tanggungjawab kepada anak-anak, ya, kepada company dan sebagainya. Allah boleh bagi kita macam-macam.
Ya, tapi cara Allah bagi itu sudah tentunya bukan straightforward lah, kan? Ada ujian di sana sini. Dan kalau dalam organisasi staf terlalu bangga dengan kedudukan dan ilmu, maka Yusuf mengakui bahawa ini semua adalah amanah Allah, bukan milik mutlak. Staf perlu kekal rendah diri, beretika dalam menggunakan kepakaran. Dia terhutang budi kepada Allah dan dia tahu bahawa itu pinjaman. Al-mulk itu, kuasa itu pinjaman yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia ada kena bertanggungjawab berbanding dengan dia merasakan bahawa ini adalah milik saya. Kan? Saya punya Saya punya organisasi saya, keluarga saya, ini milik saya. Tetapi kita akan makin lagi berdoa kepada Allah. Allah bagi lagi kelebihan tersebut sampai kita dimatikan dalam keadaan apa? Matlamat akhir redha Allah yang bernama Muslim. Ya. Jadi itu yang kita nak. Kita tak nak macam Allah bagi macam-macam, tetapi terhenti di sini sahaja, anak bertempiaran, kan? Ataupun akhirnya staf kita bergaduh nak share, contohnya. Itu bukan cara berfikir Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dia berfikir nun. Kalau dah bagus sekarang, nak bagus lagi sampai ke hujung kehidupan. Dzalika min amba'il ghaib nuhi ilaik wa ma kunta ladaihim id ajma'u amrahum wa hum yamkurun. Jadi ini kesimpulan kisah Nabi Yusuf itu adalah berita ghaib yang kami wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi tak ada pun berada pada waktu itu. Engkau tidak ada bersama mereka semasa mereka sekata mengambil keputusan hendak membuang Yusuf ke dalam perigi. Ya. Nabi Muhammad sudah tentu tak ada pada waktu itu, pasal ini bukan sekadar pada zaman Nabi Isa. Nabi Isa dengan Nabi Muhammad pun 600 tahun interim, tuan-tuan. Ini awal lagi sebelum Nabi Isa, ya. Maksudnya apa? Sebelum Nabi Isa, Nabi Musa. Sebelum Nabi Musa, Nabi Yusuf. Jadi beratus tahun itu. Nak menceritakan apa? Bahawa segala berita itu datang daripada mana? Daripada Allah. Ibu bapa mungkin tak tahu semua yang berlaku dalam hidup anak, keluarga yang tersembunyi. Maka kita kena, kalau dah benda tu tersembunyi, kita kena cari maklumat, kena bincang, ya, secara terbuka, kerana supaya tiada perkara penting terlepas pandang. Ya, pasal benda tu tak nampak. Tetapi yang dibuat oleh Nabi Yaqub ialah apa yang nampak, maka diuruskan dengan cara yang terbaik. Dan asasnya apa? Tanggungjawab, tuan-tuan. Nabi Yaqub buat tanggungjawabnya, tetapi anak dia pergi buang adik dia dalam perigi, kemudian Binyamin pula kena sembunyi. Perkara itu kalau dipikirkan secara biasa, ibu ayah rasa macam tak berbaloi mendidik anak betul-betul. Sama juga kalau kita didik staff kita ke tim kita betul-betul, dia pula buat perangai berhenti, dia buat pula projek lain, pergi pula oppose kepada kita. Tetapi tanggungjawab kita bukannya balas buruk kepada perkara baik ataupun sebaliknya. Yang pentingnya ialah kita terus melaksanakan tanggungjawab kita. Dalam organisasi, staf hanya bergantung kepada pengalaman manusia tanpa panduan nilai, ya. Maka kita belajar daripada perkataan nuhi ilaik. Nuhi ilaik itu kami wahyukan kepada kamu, ya. Iaitu ilmu yang berkat datang daripada panduan Allah untuk organisasi, buat keputusan. Contohnya, tuan-tuan, ya, bercakap tentang keputusan itu yang kita bincang tentang tentang ekonomi, ya, ekonomi secara general. Ekonomi yang dibawakan oleh Nabi Yusuf itu adalah distribution of wealth. Gitu kan? Pasal itu adalah ekonomi Islam ataupun ekonomi ihsan. Maksudnya, kalau kita fikir dalam bentuk kapitalis, yang ada modal, dia akan berniaga, maximizing profit, dan profit itu adalah untuk dirinya. Tetapi dalam Islam, ekonomi ni macam mana, tuan-tuan? Paling kurang ada dua sudut. Bercakap tentang ihsan. Kita buat bisnes betul-betul, kaya pasal kita nak kayakan pasangan, anak, keluarga kita. Maksudnya nak bagi mereka ni hidup senang, dan kalau boleh selepas kita mati pun ada faraid untuk mereka. Itu satu, kan? Tetapi yang keduanya bercakap tentang ihsan ini. Dalam satu kerajaan, orang yang kaya T20, modalnya itu, profitnya itu adalah untuk bagi kepada B40. Tapi kapitalism tidak. Kapitalism T20 akan cakap pada kerajaan, tolong bagi benefit pada kami.
Subsidi kami lebih lagi, iaitu kami ada 5 kereta, biar kami guna subsidi minyak, biar kami guna paling banyak. Pasal orang yang B40 ada basikal je tuan-tuan. Ya, kalau kerajaan subsidi semaksimum mungkin, dia tak dapat benefit pun daripada perkara tersebut. Jadi polisi dalam membina ekonomi sebuah negara berdasarkan teori ekonomi Islam berbeza. Kalau tidak, dia akan terus serve kepada T20, dan T20 yang akan dapat benefit to the maximum. Tuan-tuan boleh kaitkanlah dengan peristiwa semasa, ya. 300 liter ke apa ke, tuan-tuan kaitkanlah, ya. Itu baik. Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Kebanyakan manusia tidak akan beriman walaupun engkau terlalu ingin supaya mereka beriman. Jadi ini hakikat tentang kehidupan. Kalau kita nak orang buy in sesuatu idea yang baik, kita kena ingat bahawa ramai manusia yang sebenarnya tidak pun respon secara baik. Jadi kena terima hakikat tersebut. Menyebabkan apa? Kalau kita ada harapan tinggi pada anak yang kelihatan tidak berubah, bertindak seperti yang tidak diingini, kita kena terima realiti bahawa perubahan memerlukan masa. Itu penting tuan-tuan, ya. Bukan maksudnya anak itu ini tak boleh berubah. Bukan begitu. Bila kita bercakap tentang wama harasta wama aktsarun nasi walau harasta bimu'minin, kita nak orang kalau beriman, memang kita cakap hari ni, besok anak berubah. Kalau boleh kita buat tadabbur hari ni, minggu depan semua di sini berubah. Contohnya begini kan. Tapi Allah beritahu bahawa manusia ini dalam surah Al-Kahfi nanti kita bincang, iaitu Quran ini dibawakan banyak contoh, banyak cerita, tetapi ada satu psikologi manusia yang namanya jidal. Dah bawa kebenaran macam mana pun, lepas tu dah bawa kebenaran, dah betul lah, dia akan berdebat balik. Alah, itu memanglah Nabi Yusuf, pasal dia Nabi. Dia mula satu. Apa lagi? Jidal. Memanglah kita kena memastikan ihsan. Memanglah kita kena subsidi ini kurang kepada T20. Kita nak distribution of wealth. Tapi, dia ada tapi tu. Mengapa? Kerana dalam surah Al-Kahfi nanti kita akan belajar bahawa psikologi manusia, dia bawa benar macam mana pun, dia ada jidalnya, pasal manusia ni ada ego dia. Ada alasan. Ya. Jadi Nabi sampaikan orang baik seperti Saidina Ali, ketika dia bangun lewat lah, ya. Nabi mula bercakap mengapa bangun lewat apa sebagainya. Saidina Ali cakap apa? Kerana manusia ini dalam genggaman Allah. Kalau Allah nak bangunkan dia awal, Allah bangunkan. Kalau Allah nak bangunkan dia lambat, lebih kurang itulah. Maka Nabi terus saja menyatakan manusia ni memang banyak berjidal, ya. Bab yang itu pun dia pergi argue kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya dia meletakkan bahawa saya bangun lambat, saya ni tak baik ini pasal kalau Allah nak saya baik ni, saya baiklah. Begitu kan. Tapi Nabi kata manusia ni memang bila dah dapat kebenaran pun, kerana, dan itu cabaran dia tuan-tuan, ya. Cabaran untuk kita menguruskan ego ketika kebenaran sampai, ya, di mana kita beriman dan kemudian kita istighfar atas kekurangan, berbanding dengan sebenarnya bukan saya tak nak tadabbur, tapi dia ada tapi yang tu, yang sebenarnya di akhirat nanti tapi itu mungkin tidak valid lagi. Baik. Ya. Berjidal. Itu istilahnya, ya. Jadi itu antara sifat manusia yang kita akan belajar dalam surah Al-Kahfi, dan kita akan belajar macam mana nak handle kalau katakan kita lagi orang tu berilmu tuan-tuan, ya, jidalnya lagi tinggi. Itu dia punya correlation dia. Dan salah satu perkara yang mencabar ialah kita belajar kisah Nabi Musa. Nabi Musa ni orang paling pandai Taurat, ya. Dalam Bani Israel tu paling pandai tu. Tapi bila diberikan assignment oleh cikgunya, kau boleh ikut aku, tapi kau tak boleh tegur aku sampai aku beritahu dia punya debriefing dia punya pelajaran dia. Cikgu Nabi Khidir bunuh anak tuan-tuan depan mata. Tuan-tuan rasa macam mana? Nabi Musa itu tengok orang bergaduh Bani Israel dengan Koptik. Pada suatu masa dahulu itu pun dia pergi tolak Koptik tersebut. Koptik itu meninggal pasal dia tak boleh tengok orang bergaduh pun tak boleh, ya. Tidak adil. Ini bunuh depan mata. Cuba tuan-tuan bayangkan.
Nabi Musa ini dia dah berilmu, sudah pun berdakwah, tapi bila bab ilmu, dia memang merendah diri nak pergi belajar, tetapi tidak mampu untuk bersabar. Sampai cikgu cakap, kan aku dah cakap dah, kau tak boleh sabar. Ya, tak boleh sabar sampai 9 episod contohnya lah kan, ya. Tapi alhamdulillah tuan-tuan boleh bersabar. Okey, baik. Jadi tuan-tuan yang mati Allah sekalian, kalau staf kecewa kerana usaha baik tidak dihargai, kena ingat bahawa wama aktharan nasi walau harast, ya. Tidak semua akan menghargai kebaikan. Teruskan berbuat baik tanpa menunggu pengiktirafan. Kita nak sangat orang menghargai, orang balas kita baik, tapi hidup ini bukan begitu tuan-tuan. Ya, nanti surah Al-Kahfi yang kita bincangkan bahawa ketika orang buat baik, ada orang buat jahat. Ketika orang buat jahat, kita kena buat baik. Itu kita kena tengok macam mana, ya, macam mana kita nak handle perkara tersebut, insya-Allah. Surah Al-Kahfi. Dan Allah nyatakan wama tas'aluhum alaihi min ajr in huwa illa dzikrul lil alamin, iaitu engkau tidak meminta pada mereka sebarang upah untuk Al-Quran, sedangkan Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan, ya. Memberi peringatan ini bukannya kena tunggu waktu tertentu sahaja, tetapi ia adalah pada setiap masa. Jadi kalau harap balasan atas usaha mendidik anak, itu isu, maka kita tahu bahawa kita didik anak dengan ikhlas kerana Allah, bukan untuk pujian, ganjaran. Nanti kamu dah besar, nanti kamu bagilah ayah satu kereta Porsche contohnya kan, ya. Ataupun kamu ni takkanlah abah dah besarkan kamu tak nak belanja abah pergi tengok apa tu, Aurora, contohnya. Abah teringin sangat, tak payah kan, walaupun adalah iklan mak teringin nak pakai tudung telekung brand tertentu kan, tetapi kalau tak dapat itu akan diganjarkan balik di akhirat nanti, ya. Ideanya apa tuan-tuan? Ideanya ialah kita nak ganjaran daripada Allah itu lebih daripada ganjaran daripada manusia. Pasal ganjaran daripada manusia ini, manusia pun lemah. Jadi kalau kita harapkan penghargaan bagi ibu-ibu, para isteri, kalau banyak berkorban untuk suami je, ya. Kalau kita cakap suka tak dihargai, suka, tapi berapa banyak perlu dihargai dalam kehidupan, kan? Pasal ada yang kata bahawa suami saya ni tak menghargai saya. Itu belum lagi suami cakap keluarga saya ni tak menghargai saya cari nafkah siang malam, tapi bila saya belanja dekat restoran ke apa ke, isteri saya tak cakap terima kasih. Ada yang beritahu pada saya, tuan-tuan, ya. Dia kata saya rasa macam tidak dihargai. Itu belum lagi yang lipat baju basuh, ya, ibu-ibu kan. Anak tak cakap terima kasih, makan terus keluar macam tu. Tapi kalau pergi kat tempat kenduri, pandai pula dia cakap terima kasih, kan. Dia mula berfikir-fikir begitu. Maka ayat ini menjadi sebagai satu pujukan bahawa kalau kita nak harap terima kasih, tuan-tuan, sebenarnya kalau kita fikir realnya, kat luar tu boleh cakap terima kasih pasal apa? Pasal dia bagi sekali-sekala je. Cuba bayangkan kalau suami-suami kita nak diucapkan terima kasih berapa kerap kalau nak dihargai? Kerap tu berapa kerap? Setiap hari ke setiap minggu? Konsisten setiap bulan ke setiap tahun? Every day. Satu hari berapa kali kena cakap terima kasih? 5 kali. Jadi bagi ibu-ibu, ya, isteri, kena ingat tu. Kalau itu harapannya 5 kali, boleh tak kalau dia rakam dekat voice note dekat WhatsApp tu, terima kasih bang, ya, dia bagi je setiap dia schedule pada pagi dia hantar, boleh tak? Maksudnya dia dah voice note, dia dah hantar macam voice note lah. Ya, hantar dia 5 kali. Dia hantar sekali je, bang, terima kasih bang, terima kasih bang, terima kasih kan. Dapat 5 kali. Okey tak? Okey. Janji ikhlas. Itu ya. Maksudnya kalau dia hantar 5 kali 7 35 kan. Bang, saya hantar lamsam lah bang, sebenarnya di Pavadi ni bang, ya. Saya hantar at once. Kita tak sama di Pavadi. Tak nama di Pavadi. Okey. Jadi tuan-tuan yang mati Allah sekalian, kalau katakan si isteri tu terlupa, ya, sepatutnya 35 kali tapi dia terhantar 34 kali saja. Kalaulah si suami tu mengharapkan 35 kali seminggu untuk dihargai, dia akan kecewa. Ya.
Bagi para ibu, isteri pun sama jugalah. Kalau katakan terlupa bunga ros sempena anniversary je, lambat sikit satu hari, terlupa. Itu yang merajuk. Kan? Itu yang merajuk kalau lewat satu hari. Tapi kalau melewat sampai 1 tahun, bagi bunga ros, terus 5 bukit untuk cover 5 tahun. Boleh tak tuan? Okey. Okey. Kena qada balik. Okey. Dia kata kalau dapat pasangan yang begitu okey, tapi ada yang dia merajuk sampai 5 tahun, kan? Pasal apa? Pasal dia tidak dapat penghargaan. Kalau katakan penghargaan itu mesti datang daripada manusia. Ya, jadi Allah menyatakan dalam ayat ini bahawa ganjaran yang sebenar-benarnya adalah daripada Allah, terus memberi didikan. Dan kalau staf bekerja hanya untuk ganjaran atau pujian manusia, kita belajar daripada Rasulullah yang tidak meminta upah. Upah ni bukan maksudnya tak payah gaji, tuan-tuan, ya. Ini maksudnya ajar yang lebih daripada apa yang sepatutnya. Memanglah orang nak naik gaji. Tapi kalau katakan ada orang dia tengok orang lain naik gaji tapi dia tak, dia mula dengki, ya, ataupun dia rasakan bahawa diri dia tidak lagi dihargai. Kalau katakan suami dah tak bagi allowance kepada dia contohnya. Jadi perkara-perkara tersebut pujukan daripada Allah yang menyebabkan Nabi Yusuf itu konsisten dalam hidup kerana tidak mengharapkan ganjaran daripada manusia. Kalau tidak, apa yang berlaku? Abang-abangnya tu dahlah kenakan dia. Lepas tu minta bantuan, Nabi Yusuf dah bagi bantuan. Abang ni boleh bagi apa? Kan? Abang ni boleh bagi apa? Abang-abang yang pernah buat perangai ni. Kalau tak boleh bagi apa-apa, tak payah saya bantu. Itu yang menyebabkan ekonomi kapitalism, tuan-tuan, ya. Mestilah kalau awak boleh bagi benefit, baru saya akan bantu awak. Tapi dalam ekonomi Islam, kalau awak tak boleh bagi benefit pada saya akan bagi benefit pada awak. Zakat contohnya, kan. Kita bagi benefit, tapi asnaf itu tak boleh bagi benefit pada kita. Dari segi fizikal, tetapi dari segi doa, dari segi pahala, sudah tentunya itu datang daripada Allah. Itu yang menyebabkan distribution of wealth, ekonomi Islam ini sustain dan ia memberi kesan jangka masa panjang kepada dunia. Baik. Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ard yamurruna 'alaiha wa hum 'anha mu'ridun. Berapa banyak tanda kekuasaan Allah di langit dan di bumi yang mereka saksikan berulang-ulang, ya, semasa mereka mereka pagi dan datang. Yamurru ni pergi, ya. Yamurruna 'alaiha wa hum 'anha mu'ridun, tapi mereka tidak indahkan. Apa poin dia? Poin dia Allah mengingatkan kepada orang-orang musyrik pasal wahyu ni turun pada waktu Mekah itu. Orang musyrik itu, mereka itu yamurruna 'alaiha, mereka lalu kepada tanda-tanda Allah langit dan bumi setiap hari, tetapi dia tidak indahkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hadir ayat ini selepas ayat yang tadi, tuan-tuan, ya, iaitu berkaitan dengan tentang mengambil peringatan. Ini ayat 104. Ayat 05 tadi itu ialah ayat Allah ini, tuan-tuan, ada dua. Satu yang dibaca dalam Al-Quran, satu lagi di dalam kehidupan. Termasuklah kalau Nabi Yusuf tu masuk telaga, ataupun lepas itu masuk penjara, keluar penjara, jadi pemerintah, itu semua adalah ayat-ayat kebesaran Allah yang perlu diberi perhatian. Boleh Allah jadikan seorang anak masuk telaga jadi menteri keuangan, begitu kan? Itu adalah ayat kebesaran Allah. Tetapi ada manusia yang dia tak indahkan perkara tersebut. Dia move on dia. Next. Macam baca Quran, tuan-tuan, ya. Ada orang, ya, saya lah, kan. Ada masa kalau dulu tu ialah kalau baca surah Yasin tu, Yasin wal Quranil Hakim, innaka laminal mursalin. Next. Nak tunggu ayat berapa? 83. Pasal apa? Pasal yang ditunggunya ialah yang kendurinya. Bukannya daripada setiap ayat itu diberi perhatian. Macam kita buat sekarang ini, satu ayat kita tengok, apa pelajarannya? Anak keluarga sering lalai tak lihat tanda Allah dalam hidup. Dia rasakan bahawa ayah boleh bagi dia duit. Dia tak fikir, ya, bahawa sebenarnya ini datang daripada siapa dan apa yang dia kena ambil pelajaran. Kalau ayah boleh bagi benefit, saya pun boleh bagi benefit apa dalam keluarga saya kepada orang di luar sana. Nak cara berfikir itu, tuan-tuan, ya. Jadi ibu bapa mendorong anak agar belajar melihat nilai
dan nikmat dalam kehidupan setiap hari, tunjuk contoh pemerhatian dan syukur. Kadang-kadang dalam kereta, ya, kalau tengok orang aksiden berbanding dengan itu pasal dia lalai lah tu, menghukum kan, menghukum, tapi bawakan nilai mendoakan. Ya, moga-moga dia diberikan bantuan, ya Allah. Ya, itu mesti nak pergi cari nafkah lah tu, nak pergi kerja tapi aksiden. Begitu kan? Nilai itu disampaikan dalam kereta ketika berborak. Perkara ini penting disebabkan apa? Tak nak ahli keluarga kita ni lagi kaya tuan-tuan, ya, lagi mudah hidup, lagi tidak menghargai kepada nilai. Itu cabaran. Ya, pasal Allah beritahu dalam surah Al-Isra, dalam surah Al-Kahfi nanti kita belajar bahawa kekayaan boleh menyebabkan apa? Anak menjadi Sazali. Kan? Sazali, anakku Sazali. Tahu ke anakku Sazali? Cerita Piramli tu. Cerita Piramli tu. Maksudnya anak spoil. Ya, itu sebabnya pada ayah-ayah mak dulu susah nak dapat tu, dia menghargai setiap ringgit sen tersebut kan. Tetapi bila mudah dapat, sekarang abah Grab, kan, Food Panda, ya, abah 100 terus, kan. Kita dulu kalau nak tu, tapi poinnya apa? Macam mana saya nak bridge perkara tersebut? Kita kena pastikan dia mendapat nilai. Kalau dulu kita nak dapat RM1 itu dengan usaha, ya, buat itu buat ini. Jadi sekarang ni 100 ini pun jangan semudah itu. Cuma cabarannya apa tuan-tuan? Kadang-kadang kita pun nak debriefing pun tak sempat. Dah bagi tu kan. Dan perkara itu menjadi satu signal nilai bahawa abah ni tak apa, kan, cakap dia dapat. Macam ATM dia kan. ATM pun kena ada password. Ini tak payah. Abah 100 dah. Kan, tak payah password. Nak kena pin ke, kena buat itu buat ini. Jadi itu akan menyebabkan anak ini kalau tidak diberi perhatian, dia akan spoil. Dia akan spoil. Dia rasa hidup ni mudah, tapi hidup tidaklah semudah itu. Ataupun staf sibuk dengan kerja hingga hilang kesedaran spiritual, ya. Belajar daripada ayat ini, yamurruna 'alaiha. Mereka itu sentiasa lalu perkara-perkara tersebut. Jangan lalai terhadap kebesaran Allah, seimbangkan kerja dengan renungan, zikir dan nilai keimanan. Ya. Maksudnya kita kena bagi staf itu pause kejap. Dalam sibuk-sibuk dia itu, dia pause apa nilai, value yang dia sedang lalui, yang dia perlu hargai. Kalau tidak apa tuan-tuan, bila hidup sibuk sangat, bila tidak ada work-life balance itu, satu, keluarga dan juga kerja. Tapi kerja itu sendiri pun dia tidak bertemu makna. Bila tak bertemu makna, apa jadi? Dia jadi bosan lah kalau buat benda yang sama. Ibu ayah ataupun seorang ibu 20 tahun lipat baju, kan, lipat baju. Bagi setengah, saya ada satu kisah tu, seorang ibu lah, seorang isteri, dia mengadu, dia berkongsi lah, ya, dia kata saya ni dah 20 tahun lebih lipat baju, buat kerja rumah, sampai satu masa tu rasa bosan lah pula, kan, bosan. Ya, urus rumah, kalau ibu-ibu yang ada sampai sekarang pun uruskan rumah, kan, kecuali bibi lah yang ada tu, dia yang lipat baju, kan. Tapi kalau kita lipat baju, masuk baju dalam washing machine. Jadi yang seorang ibu ni dia cakap, dia kata penat. Jadi dia bila penat tu, dia kata kalau dah dapatlah rehat seminggu, ya, daripada buat benda-benda ni semua. Bila dia cakap begitu, sambil-sambil tu saja, betul Allah bagi selepas itu tuan-tuan, iaitu apa? Dia rehat seminggu, masuk hospital. Tuan-tuan, jangan main-main, ya. Kita minta ni, kalau waktu itu penuh perasaan dan waktu mustajab doa, waktu hujan, waktu apa sebagainya, waktu dikabulkan doa, Allah boleh kabulkan tanpa angkat tangan. Maka akhirnya dia masuk hospital seminggu, dan waktu melawat hospital pun bukan setiap masa, ya. Jadi waktu anak dia tak melawat, suami dia tak melawat, dia rasa kosong sangat hidup dia, dan dia bertaubat pada Allah. Dia kata dia takkan lagi, dia cakap minta cuti seminggu. Pasal dia tahu bahawa ketika dia duduk di hospital itu, dia tak boleh beri benefit kepada keluarga dia. Yang lipat baju tu bagi benefit, tapi hari tu yelah, biasalah tuan-tuan, kan, bila orang ni dia tak menghargai kepada lipat baju tu boleh jadi sebab masuk syurga tu, dia terlupa, ya. Kalau janitor tu, yang tukang cleaner tu, dia bersihkan tandas orang pergi wuduk bersih, boleh buang hadas besar, boleh buang air hajat besar kecil itu dengan baik. Itu adalah membantu orang buat perkara baik. Itu akan masuk pahala dalam akaun dia, dan dia masuk syurga.
tapi kerana ada nilai. Bila dia faham niatnya itu, dan ini yang dinyatakan ada manusia dia mu'ridun, dia tak sempat untuk memikirkan perkara tersebut. Jadi wama yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum yusyrikun, dan orang yang beriman pada Allah mereka tidak beriman kepada Allah melainkan mereka mempersekutukannya juga dengan yang lain. Ya, ada kumpulan yang beriman, ada orang yang dia sekutukan. Dan bila menyekutukan itulah tuan-tuan, niatnya sudah lari. Jadi akhirnya harapnya dihargai oleh suami, dihargai oleh anak, dihargai oleh bos tak hargai. Tadilah yang bunga ros tak sampai-sampai tadi tu, ya, ataupun terima kasih tak cukup 35 kali. Jadi akhirnya apa? Dia pun putus asa di dalam kehidupan. Jadi kalau anak keluarga menyebut nama Allah tetapi utamakan sesuatu yang lain, ya, keinginan, hobi, peer pressure itu lebih penting daripada Allah, maka kita kena didik iman yang asli, tuan-tuan. Yang asli itu maksudnya apa? Amalan konsisten bahawa Allah lebih utama dalam menghargai untuk saya buat sesuatu perkara kerana Allah. Jangan diassociatekan. Saya nak suami saya hargai. Ya, bila suami tak hargai, dah mula merajuk. Kan? Ataupun saya nak isteri saya hargai. Bila isteri itu dia naik sikit suara, saya rasa isteri saya ni tak cukup hargai saya ni. Ya. Lepas tu mulalah ada orang lain pula hargai dekat pejabat. Itu lain pula jadi ceritanya lepas tu. Ya. Perkara-perkara itu asasnya kerana ada istilah musyrikun. Ya, ada sesuatu associated. Dia bukan semestinya musyrikun itu sembah berhala, tuan-tuan. Tetapi meletakkan ada perkara lain sama level, ya, ataupun lebih penting daripada Allah. Ataupun kalau di dalam organisasi staf bekerja hanya kerana manusia bukan kerana Allah, maka niat perlu dibetulkan. Ya, biasa kita dengar perkara ini, tapi dia punya kesannya apa, tuan-tuan? Bila niat kerana Allah dengan niat kerana bos, ada beza ke tak ada beza? Ada beza. Ya, niat kerana bos tu yang menyebabkan bila bos datang je sibuk siasa, sibuk. Bos pun boleh baca, apa salah awak ni macam apa? Macam ada masalah kan? Sibuk memanjang. Kita dah tahu dah, tengok CCTV waktu tak ada tu, relax je kan, dia mengumpat sana kafeteria 2 jam apa sebagainya. Tapi bila bos ada tu, bos sebenarnya saya tak faham ni kan, awak dah buat homework ke belum sebenarnya yang awak tak faham tu kan. Okey, jadi bos boleh baca sebenarnya, ya. Tapi itulah isu. Pasal apa? Pasal ada bila bos terlampau sibuk, siapa yang pandai kipas itulah yang bos itu cepat makan, ya. Cepat tersilap. Padahal rupa-rupanya bila kita detect, oh dia ni suka menjatuhkan orang lain, dia guna orang lain sebagai riding untuk dapat kredit. Seorang bos, kalau kita tengok dalam kisah sebelum ini, raja dia boleh detect. Bila pembantu yang tuang air tu, dia bagi jawapan tentang mimpi raja. Raja tu siap cakap lagi, kau panggil siapa sumber ilmu? Pasal dia tahu ini bukan ilmu kau ni. Ini datang daripada orang lain. Itu raja yang sharp. Pemimpin yang tajam, dia dapat baca sebenarnya kau ambil daripada benda lain tapi kau tak bagi kredit. Siapa orang tu? Dan akhirnya beliau bertemu dengan Nabi Yusuf. Afa aminu an ta'tiyahum ghashiyah. Mengapa mereka demikian? Adakah mereka merasa aman dari didatangi azab Allah yang meliputi mereka, atau didatangi hari kiamat secara mengejut sedang mereka tidak menyedari? Dalam surah Al-Kahfi nanti kita akan belajar salah satu, tuan-tuan, bagaimana kita nak mengelak daripada tidak endah dan tunggu azab baru tengadah, iaitu apa? Bila kita lalu ayat-ayat Allah manzurah yang kita lihat ataupun yang kita baca, kita kena buat dua perkara. Pertama, beriman dengan ayat tersebut, kita percaya itu datang daripada Allah. Dan yang keduanya apa? Kita kena istighfar. Istighfar. Apa maksud istighfar? Kita mohon ampun, ya Allah, kalau saya tak faham ayat ini. Satu. Ataupun yang keduanya, kita faham bahawa mereka merasa aman dari didatangi azab Allah. Maksudnya apa? Ya Allah, aku minta ampun, jangan sampai aku diazab kerana tidak indah, rasa comfort dalam kehidupan saya daripada mengikut panduan daripada Allah. Ya, saya comfort kutuk orang, comfort berdendam dengan orang, comfort kalau orang buat kalau katakan macam Nabi Yusuf itu, abangnya buat jahat, balas jahat, rasa comfort. Kan ada orang begitu, tuan-tuan, kan?
Dia rasa macam orang buat jahat, kau apa kau tak balas balik? Kalau dekat jalan raya tuan-tuan kan, kalau orang horn kita ada horn tak? Kita ada horn, kan kita boleh balas balik 2 kali pun boleh. Begitu kan. Tapi kita, ya Allah, aku tak naklah sampai azab Allah sampai ke aku, baru aku rasa aku kena berubah. Orang buat jahat, saya kena juga buat baik. Jadi itu adalah kesan apabila kita ini berinteraksi dengan ayat-ayat Allah. Kita kena rasa bahawa ada kekurangan saya yang saya kena baiki. Satu, kerana saya tak faham. Tapi kalau dah faham pun, apa lagi yang saya tidak buat. Ya, dan itu kelas kita ini tuan-tuan, untuk kita tengok satu demi satu, walaupun ringkas-ringkas, tapi harapnya kalau dalam peringkat keluarga apa, anak rasa aman, selamat hingga abaikan tanggungjawab rohani. Kan? Dia rasa solat tak penting kot, pasal minta ayah 100 dapat 100 kan, belajar dapat 4 flat. Dia rasa aman, dia tak perlu pun commit, dia tengok kawan dia pun dapat 4 flat dan tak solat pun, ataupun tak baca Quran, okey je kan. Faham tak faham, tengok orang tu kaya je. Itu adalah satu perangkap yang sebenarnya perlu disedari. Jadi ibu bapa perlu ingatkan anak, keselamatan sebenar datang dari Allah, tidak boleh dijamin tanpa iman dan amal. Ya. Dan kalau di peringkat organisasi, kita ambil nombor 3 itu, staf terlalu yakin dan lupa bersyukur atas kejayaan. Jadi Allah tegur sikap lupa diri ketika senang, jadikan setiap pencapaian sebab untuk lebih dekat pada Allah, bukan lalai. Namanya istidraj. Istidraj ini tuan-tuan, kalau macam anjing kan kita kalau letak tali tu, tali pendek, dia boleh gerak sampai situ je. Tapi kalau kita bagi tali sampai 10 meter ataupun 20 meter, apa jadi? Dia akan cuba lagi, boleh lagi. Dia lagi. Dan rasa macam lau, dia lari, apa jadi kalau dia lari terlampau laju? Selepas 100 meter, kalau tali tu 100 meter, apa jadi? Mati terus. Itu mati anjing, bukan mati katak kan? Dalam hidup kita ini, kalau katakan Allah bagi kita banyak ruang, panjang 100 meter, dan kita lari laju sangat, dia punya sentakan itu lebih mencabar dengan tersentak 10 meter tadi tu, ataupun 1 meter kan, macam anjing tadi tu. Dia kalau 1 meter je, tak boleh. Dia tak boleh lari laju sangat. Jadi kalau kita ini, anak kita, ya, ataupun organisasi lah, dia lari laju betul, kalau dia lari itu bukan makin dekat dengan Allah. Kalau dekat, maksudnya dia buat kerja, dapat profit banyak, dia bagi zakat, dia bantu orang sana sini, yang itu adalah lari menuju Allah, bukannya lari daripada Allah. Maka prinsip yang dibawakan seperti mana yang ditunjukkan oleh Nabi Yusuf, Allah nyatakan juga diajarkan pada Nabi Muhammad, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Iaitu, inilah jalanku, aku berdakwah kepada mereka, kepada Allah. Maka ini juga, kalau seruan ini pada Nabi Muhammad, seruan ini juga kepada kita tuan-tuan. Kita kena tahu hadhihi sabili, inilah jalanku. Iaitu apa? Jalan dakwahku yang spesifik. Ada tuan-tuan yang dakwahnya di jalan kedoktoran, dalam kepimpinan negeri, ada dalam bentuk ibu berdakwah di rumah dan juga di kawasan qaryah, surau sekitar. Masing-masing ada jalan masing-masing. Ya, pasal apa? Pasal sebenarnya setiap orang dia mempunyai jalan. Nabi Yusuf, jalan dakwah dia sampai masuk penjara, itu jalan dia. Sampai jadi menteri keuangan, itu jalan dia. Jadi ini diajarkan agar apa? Agar kita boleh bersama dengan Nabi Yusuf, agar dapat bersama dengan Nabi Muhammad SAW, kita akan bertemu sirat, jalan besar tuan-tuan ya. Sirat jalan besar, ihdinas siratal mustaqim. Tapi di atas sirat itu ada lane masing-masing. Ada lane perubatan, ada lane tadabbur, lane pengurusan, ada macam-macam. Jadi sabil kita adalah jalan bila Allah bagi kita kerja ataupun aktivism dalam NGO apa sebagainya, itu jalan untuk menyeru pada apa? Ilallah, bukan ilayya, bukan ilaina. Apa maksudnya? Ada orang yang bila dia berceramah macam saya, tapi selepas itu ialah, tuan-tuan, lepas ini ikut saya, jangan ikut ustaz itu. Itu ilayya. Ataupun ilaina ialah, lepas ini tuan-tuan boleh isi borang, ya, sokonglah kumpulan saya. Ya, itu ilaina.
Jadi Allah kata, kamu kalau berdakwah, bukan ajak kepada diri kamu ataupun kumpulan kamu, tapi ajak orang kepada siapa? Kepada Allah. Dan salah satu tekniknya ialah kembalikan orang kepada Al-Quran, dan kalau kamu salah, orang jangan ikut kamu. Kalau orang lain ada cakap membawa pada Allah, kepada Al-Quran, ikut. Jadi maksudnya tidak asabiyah, ya, ketika belajar sesuatu. Ala basiratin, atas keterangan yang jelas, bukti yang jelas, dan sudah tentu basirah ini datang daripada Quran. Ana wa manittaba'ani, kita tak boleh buat seorang-seorang, kita kena berjemaah. Wa subhanallah wa ma'ana minal musyrikin, dalam dakwah jangan masukkan nilai syirik. Ya, tuan-tuan, lepas saya minum ini, tuan-tuan boleh ambil air ni, pergi balik, letak dalam air, nanti pandai tadabbur. Jangan bagi idea air songsang begitu. Pasal apa? Pasal bila orang berdakwah, tuan-tuan, berdakwah masing-masing lah, ya, di tempat kerja ke apa ke, kita akan ada power. Kita boleh ada kuasa lah untuk memanipulasi orang. Maka Allah tegur, wa ma ana minal musyrikin. Jangan manipulasi manusia yang mendengar kebenaran, dimasukkan dengan kebatilan. Jangan dicampurkan semua perkara tersebut. Maka dalam keluarga, kurang kejelasan visi ibu bapa dalam mendidik anak, jadikan pendidikan anak sebagai jalanku. Kan? Ada yang kata bahawa dakwah tu mestilah di luar, di surau, di masjid saja. Kalau dekat rumah itu bukan dakwah. Sebenarnya itulah sabili. Inilah jalanku. Ya, ataupun kalau dalam organisasi, bekerja tanpa matlamat yang jelas. Rupa-rupanya bekerja itu juga adalah sabili. Kan? Sabili, jalanku. Ya, untuk ajak orang kepada cara hidup yang sihat ke, kepada makanan halal ke, kepada ekonomi yang bagus ke, masing-masing ada jalan masing-masing. Dan itu sebabnya ia perlu atas basirah. Jangan dicampur adukkan dengan kebatilan. Maksudnya ketika ajak orang dalam ceramah, jangan campur-campurkan fakta yang betul, yang salah. Kalau katakan dalam dunia perubatan ke, dalam menguruskan universiti, jangan dicampur-campurkan kebenaran dan kebatilan. Tuan-tuan yang mati Allah sekalian, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahli alqura afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatu alladhina min qablihim wa ladarul akhiratu khairul lil ladzina taqaw afala ta'qilun. Kita beri perhatian pada perkataan ta'qilun. Allah suruh kita guna akal, dan bila pergi balik kepada ayat 2 surah Yusuf, Allah menggunakan perkataan akal juga. Ia macam conclusion dah ni, ya. Dia get back balik kepada pembukaan. Dan bagaimanakah nak gunakan akal secara baik? Di awal surah Yusuf itu ialah belajar bahasa Arab Quran. Quran ini kita boleh baca terjemahan, tapi kembali kepada bahasa Arab itu, dia akan meningkatkan daya fikir kita, memahami hidayah daripada Allah. Ya. Dan apabila kita lihat pada ayat ini, bila kita berjalan, lagi banyak kita travel, tuan-tuan, kita kalau menggunakan akal, akhirnya kita akan dapat extract value daripada tempat-tempat yang ada. Jadi ada dua cara. Satu, book smart, baca Quran. Satu lagi apa? Street smart. Kita berjalan, kita berborak, tengok company lain, apa fenomena dalam sesebuah negara. Akhirnya kita dapat belajar, okey, sebenarnya apa? Orang yang ada nilai yang bagus, maka Allah akan tolong. Dan perkara yang tak bagus, lambat laun dia akan hancur juga. Ya. Dan pada ayat yang ke-110, ya, ini ayat yang kedua terakhir, hatta idza stai'asar rusul, sehingga rasul itu hampir berputus asa terhadap kaumnya, wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna. Ya. Bila rasul-rasul ini, tuan-tuan, ya, ini pujukan Allah kepada Nabi Muhammad sebenarnya. Pasal bila Nabi kena macam-macam, didatangkan surah Yusuf, dia menyebabkan Nabi rasa dipujuk. Oh, Nabi Yusuf pun kena macam-macam. Jadi Nabi pun dipujuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam ayat ini, idza stai'asar rusul, rasul ini dia berusaha bersungguh-sungguh dalam dakwahnya, sampai kena itu kan ini, ya, sampai didustakan oleh kaumnya. Apa yang berlaku bila dah peak, ya, rasa nak give up, waktu itu ja'ahum nasruna. Ja'ahum nasruna. Datang pertolongan daripada siapa? Daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa pelajarannya, tuan-tuan? Kita kena usaha sampai to the maximum, baru bantuan Allah datang.
Dan rupa-rupanya di Gaza sana itu, bantuan Allah dah datang ke belum rasanya? Rasa macam belum lagi kan? Sebenarnya ada lagi to the maximum. Dan maximum itu bukan sekadar penduduk Gaza. Sebenarnya to the maximum itu adalah daripada seluruh umat Islam. Kita kena to the maximum berdoa macam tadi, ya. To the maximum memberi bantuan. Dan kita tengok sekarang ni cara Allah susun. Ada orang Islam nak cuba pergi ke sana bantu, tapi ada orang bukan Islam yang cuba nak bantu, tuan-tuan. Yang Greta tu kan, apa nama tu, ya. Sampai ada orang bukan Islam nak bantu pasal apa? Kalau orang Islam tak nak bantu, negara Islam tak nak bantu, Allah boleh hantar aje. Kalau dalam surah Al-Isra itu, orang yang menyerang kepada Bani Israel, orang Bani Israel ni lebih kurang macam orang Islam lah, umat pada waktu itu kan. Tapi yang menyerang mereka siapa? Daripada orang luar. Allah gunakan perkataan ibadan lana. Ibadan lana itu maksudnya hamba-hamba kami. Maksudnya Allah associatekan musuh itu dengan dia. Macam pelik, tuan-tuan kan? Macam pelik. Mengapa Allah cakap ibadan lana? Tapi rupa-rupanya yang kita belajar dalam hidup kita ini, cara Allah tegur kepada orang Islam kadang-kadang melalui orang bukan Islam. Dan kita belajar banyak dalam peristiwa yang Sumud Flotilla ni kan. Orang bukan Islam ni sampai sanggup bergadai nyawa. Sebenarnya ada setengah orang yang diskredit, dia kata, alah itu semuanya dah tahu bahaya, buat apa pergi kan. Itu satu orang yang tak buat kerja lah, yang memang apa, toksik. Tetapi ia sebenarnya adalah satu teguran kepada kita. Kita buat apa, ya? Yang harapnya kalau kita tak mampu ke sana, tetapi bantuan dan juga kita mengakui bahawa kalau kita kurang, kita mengaku kurang dulu. Jangan pula kita kata, alah tak payah, itu bukan Islam tu, kalau dia mati pun bukannya masuk syurga pun. Bab-bab syurga neraka itu bukan bab kita, itu bab siapa? Itu bab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi formula dalam ayat 110, hidup ini apa-apa projek pun kena buat sampai to the maximum, to the limit. Sampai kita rasa, ya Allah, tak ada tempat lagi aku nak mengadu. Seperti mana Nabi Yusuf, tak ada lagi tempat nak mengadu, kena masuk dalam telaga, masuk dalam penjara. Tetapi dalam penjara itu masih lagi bermunajat pada Allah. Dan munajat dalam penjara dengan munajat ketika kita ni lepas makan steak, lepas kita makan buffet, mana yang lebih syahdu, tuan-tuan, yang lebih fokus? Ketika senang, ketika susah? Ketika susah. Bukanlah maksudnya lepas ni nak minta masuk penjara baru kita dapat munajat betul. Tetapi ada orang, tuan-tuan, dia memang kena masuk penjara baru dia kena masuk penjara tu, bukan penjara semestinya dekat Sungai Buloh tu saja. Dia kena bisnesnya jatuh, masalah keluarga, kemudian barulah dia akan tengadah. Yang kita doakan agar kita ketika senang pun, tuan-tuan, kita kena belajar untuk bermunajat pada Allah. Dan salah satu caranya macam mana? Merasai kesusahan orang lain. Merasai kesusahan orang lain. Kalau tidak, kita kena rasa susah sendiri, baru kita akan tengadah. Kita decide lah, tuan-tuan, mana satu formula yang kita mahukan. Dan sebagai penutup dalam surah ini, ayat 111, laqad kana fi qasasihim ibrah. Pada kisah nabi-nabi itu ada pelajaran kepada ulul albab. Tadi Imam membaca ulul albab daripada surah Ali Imran. Ini ayat ulul albab dalam surah Yusuf. Kisah dalam Al-Quran, tuan-tuan, ya, dia perlu membawa kita kepada pelajaran, ibrah. Ibrah itu maksudnya macam kita ya'buru ni, macam melintas sungai, ya. Maksudnya bila dapat berita, cerita kisah Nabi Yusuf, kita lintaskan peristiwa itu beratus tahun itu ke dalam diri kita. Itu namanya ibrah, ya. Yang kita buat selama beberapa siri ini, sebenarnya kita nak bawa kisah mereka, bawa pada Nabi Muhammad, pasal Nabi Muhammad yang baca. Tapi kisah Nabi Muhammad itu kita bawa kepada diri kita, itu namanya ibrah. Dan itu hanya dapat dibuat oleh ulul albab, orang yang mempunyai hati akal yang jelas. Ada setengah orang dia baca kisah Nabi Yusuf, dia rasa Nabi Yusuf masuk telaga, okey, tak ada kaitan dengan saya. Itu bukan ulul albab. Itu apa, tuan-tuan? Ahmad Albab. Kan, okey. Ahmad Albab tak ada dalam Quran, ya. Itu cerita Piramli. Dia ketuk baru dia dapat pelajaran. Jadi bila dia tengok dalam telaga, dia akan dapat pelajaran. Ya Allah, aku ni adalah konflik dalam keluarga, tapi tak adalah sampai aku masuk telaga. Abang aku masukkan aku dalam telaga. Bersyukurnya aku, ya Allah, aku ada adik-beradik yang ada sekarang. Dan kalau mereka buat perangai pada saya,
Masuk telaga pun Nabi Yusuf tak balas. Saya ini kalau sekadar dulu adalah gaduh-gaduh sikit apa sebagainya, saya tak boleh balas dendam kepada adik-beradik saya. Saya mesti jadi seperti Nabi Yusuf. Itu orang yang dapat ibrah. Ya. Dia boleh memaafkan kerana dia belajar daripada seberang sungai sana. Iaitu siapa? Nabi Yusuf alaihi salam. Makana hadithan yuftara. Ya. Ini bukan cerita yang diada-adakan, tetapi untuk membenarkan baina yadayhi wa tafsila kulli syai, iaitu untuk membenarkan kitab agama yang terdahulu. Orang Yahudi dia memang kisah Nabi Yusuf ini dia impress, tapi ada banyaklah campur-campur dengan Israeliat, cakap yang lepas itu Nabi Yusuf berkahwin dengan Zulaiha lah, kan. Ada je di kalangan kita tanya, tu Nabi Yusuf tu dikahwin dengan siapa lepas tu, kan? Dia kan handsome sangat, dikahwin ke tak, anak berapa, kan? Anak dia dekat mana sekarang, saya nak cari. Sampai begitu sekali. Allah tak jelaskan perkara itu. Pasal apa? Yang penting ulul albab dia fokus kepada apa yang sedang disampaikan, pelajaran. Bukannya nak pergi cari anak handsome. Ada yang kata bacalah surah Yusuf untuk kalau ibu mengandung nanti anak handsome. Kan? Ataupun anak jadi lawa contohnya. Jadi amalan tu tuan-tuan, pasal dia tak ada asas daripada hadis ke mana ke. Kalau kata orang bolehlah cakap gitu, tetapi yang pentingnya ambil pelajaran. Kalau mak tu tak ambil pelajaran, tadabbur pun tak, dia baca sahaja, ya, dan tak rasa bersalah pun bahawa tidak memaafkan adik-beradiknya ketika dia mengandung, kan? Maksudnya ada something tak kena. Baca tapi nak benda lain. Cuba tuan-tuan bayangkan, baca surat khabar tapi harapkan dapat projek daripada kerajaan negeri Pulau Pinang. Baca surat khabar je, kan? Harapnya Chief Minister bagilah projek pada saya. Doesn't make sense, kan? Objektifnya lari. Jadi kalau baca Quran untuk dapat anak handsome, padahal Quran itu fungsinya adalah sebagai wa tafsila kulli syai, menjelaskan, wa huda, menjadi hidayah dan rahmat liqaumi yu'minun. Orang beriman, dia dapat Quran itu sebagai hidayah. Dia dapat decision makingnya itu berteraskan kepada kisah yang dibawakan, bukannya lari daripada tujuan asalnya. Jadi tuan-tuan yang mati Allah sekalian, kita berada pada penghujung. Kita bersyukur pada Allah SWT selesai dengan tadabbur surah Yusuf, dan di hujung ini kita doa pada Allah SWT, Allah terima segala tadabbur kita boleh amalkan selepas ini, dan kita ada penyampaian sijil penyertaan. Ya, saya persilakan kepada Dr. Anwar. Ustaz, ya, satu perbincangan dah. Kita ni tak marah-marah tapi suka keluh kesah dalam diri kita. Adakah kita nak menjaga keluh kesah? Baik, soalannya ialah bagaimana kita nak menjaga diri kita daripada keluh kesah. Ya, ada dua beza ya, keluh kesah dengan menyatakan kita penat. Ya, penat dengan keluh kesah berbeza ya. Kalau katakan saya ni penat lah, itu bukan keluh kesah. Keluh kesah ni, saya penat lah pasal suami saya ni tak tolong saya. Itu keluh kesah. Ya? Ataupun Allah bagi saya ni tak tahulah penyakit tak habis-habis. Itu keluh kesah. Tapi kalau katakan, doktor saya sakit, itu bukan keluh kesah. Pasal Nabi Musa pernah menyatakan nasaba. Dia penat ketika berjalan itu, dia minta makanan dalam surah Al-Kahfi. Ya? Jadi, apakah ubat pada keluh kesah? Dalam surah Ma'arij, Allah beritahu bahawa antara ubatnya adalah istiqamah dalam solat. Ya, istiqamah dalam solat, dan solat itu adalah solat yang dimanai. Maksudnya ketika kita sujud, kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, itu kita memanai bahawa ya Allah, maha suci-Mu ya Allah, Engkau paling tinggi. Jadi bila kita mula serahkan pada Allah, kita akan rendah keluh kesah. Ya, perkataan kita akan terjaga. Pasal perkataan kena jaga tuan-tuan ya. Kalau kita macam tadi lah, ibu yang kata, hey 20 tahun dah penat saya, kalau boleh rehat, dia mengeluh kan, Allah bagi je rehat. Tuan-tuan nak rehat ke tak nak? Penat tak bekerja? Hidup. Kalau penat, itu okey. Pasal itu adalah setiap sifat manusia. Tapi kalau katakan saya ni tak tahan betul lah, kan, dekat Penang ni, negara kita ni, kalau boleh saya nak pergi dululah, kan, jenuh nak melihat pada kalau begitu, khawatir kita dianggap sebagai keluh kesah, tidak menerima ujian untuk kita jawab dengan cara yang terbaik. Allah alam ya. Ringkas saya serahkan kepada doktor. Tapi sebelum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya rasa dengan 9 episod tu ya, Ustaz. 9 episod dengan beberapa bulan yang kita dah buat ni, saya yakin tuan-tuan dapat dua kat sini. Satu dari segi membina keluarga dengan surah Yusuf ni, betul tak? Yang kedua, dalam carta dalam organisasi pentadbiran kerjaya. Saya yakin dengan surah Yusuf yang kita dah 11 ayat ni, jadi serba sedikit, walaupun orang kata apa, kita dah baca surah Yusuf ni, kita rasa macam kisah Nabi Yusuf yang kita ambil tahu sahaja. Tapi kalau kita ikuti dengan tadabbur yang kita dah buat ni, saya yakin serba sedikit kita dapat ilmu bagaimana pentadbiran keluarga dan juga organisasi dalam kerjaya kita. Kita jadi bos, kita jadi anak buah, kita bagaimana kita nak pentadbir ataupun nak dengan surah Yusuf ni. Surah Yusuf ni mengajar kita bukan cerita tentang Nabi Yusuf dan keluarga dia, tapi bagaimana kita nak ambil ibrah dan kita nak menyampaikannya dalam kehidupan kita seharian. InsyaAllah, saya yakin tuan-tuan dapat sama sedikit dengan ilmu itu. Jadi sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Ustaz. Dengan ilmu yang Ustaz bagi kepada kami ni, sama sedikit kami dapat kekuatan daripada kami semua, InsyaAllah. Dan bulan 12 ni, surah yang berikutnya adalah surah Kahfi. Saya yakin surah Kahfi ni tuan-tuan amalkan, betul tak? Tapi macam saya lah, saya cakap diri saya amal tapi macam tu je lah, betul tak? Saya yakin bulan 12 ni, bermula bulan 12 ni, mungkin saya akan dapat sesuatu. Bukan saya dapat, tuan-tuan akan dapat sesuatu. Jadi pada majlis pada hari ni, surah Yusuf ni, surah yang terakhir, kita nak bagi penghormatan sedikit kepada tuan-tuan semua. Jadi CJ ni macam Ustaz kata tadi, bukanlah kata boleh bawa ke interview mana-mana, tapi at least satu penghormatan kami pihak jawatankuasa kepada tuan-tuan. Dengan kehadiran tuan-tuan dapat ilmu ni, jadi tuan-tuan mungkin boleh share ataupun boleh amalkan ilmu ni kepada pentadbiran keluarga dan juga organisasi tuan-tuan. Betul. Terima kasih banyak-banyak sekali lagi Ustaz. Jadi saya nak jemput Ustaz untuk bagi CJ ni. Jadi kita jemput, kita mula daripada belah kiri, semua sekali datang dan terus satu line tu. Okey, dipersilakan. Selamat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi Kau dah tadi USM?